So saya nak share satu mindset yang korang kena ubah bila once korang nak fokus dalam dunia larian. First of all adalah korang tak perlu nak fokus kepada barang-barang yang branding, barang-barang yang trending dan sebagainya. Sebab once korang nak berlari, korang kena fokus kepada berlari tersebut. Korang jangan terlalu fokus kepada pakaian, kepada kasut dan sebagainya. So ini adalah benda-benda luaran, benda-benda yang tak memberi sangat efek. Yes, betul. Kalau korang dah fokus nanti, korang dah nak perform, korang jadikan benda ni penting. Saya maksudkan adalah yang pertama ni, langkah pertama ni, korang kena mula dulu, korang kena buat dulu. So nanti korang akan membeli pakaian tu mengikut kesesuaian korang. Mungkin korang ni baru level, mungkin saya tak merendahkan korang, tapi korang baru nak mula, korang dah level pertengahan. It's okay kalau korang beli kasut yang biasa-biasa saja. Maksud saya jangan utamakan benda tu. Faham tak? Korang jangan terlalu fikir, aku tak boleh lagi kasut ni, aku kena beli juga. So korang bukan fikir kepada running tu. Running tu penting lagi. Mungkin korang pakai je apa yang ada. Ataupun korang beli yang mampu terlebih dahulu. Itu saya masukkan lah. Korang tak perlulah korang nak berlapar, korang kena bajet korang punya pembelajaan untuk korang nak beli barang-barang yang mahal kan, branding, trending dan sebagainya. So korang kena ubah mindset korang, kena percaya yang korang kena buat dulu, korang kena lakukan larian tersebut. Nanti korang akan berfikir dengan sendirinya macam mana nak beli barang yang lebih baik, macam mana nak pakaian yang sesuai untuk korang nanti. So benda tu korang akan terfikir dengan sendirinya. Setuju tak?